Assalamualaikum, berjumpa lagi dalam rancangan 30 hari bersama air tangan Haliza Maisuri. So hari ini kita akan masak udang nestem. Ya, yang ada anak kecil tu, ya, bolehlah cuba. Mula-mula kita akan perkenalkan ataupun akan tunjuk bahan-bahannya. Ya, bahan-bahannya kita menggunakan bawang putih, daun kari dan juga cili api. Cili api boleh digantikan dengan cili kering juga. Tetapi kalau tak makan pedas, ya, bolehlah bubuh. Kata apa, buat hiasan saja cili tu. Okey. So butter kena ada, nestem yang original kena ada, dan sedikit gula, sedikit perasa, ya, garam dan udang yang telah pun kita goreng terlebih dahulu. Mula-mula kita akan panaskan api dulu, ya. Panaskan api. Kita letak mentega sampai mentega ni cair. Senang sangat orang kata, sambil pejam mata pun boleh masak udang nestem ni. Sedap, bau dia wangi, anak-anak mesti suka. Okey, setelah butter betul-betul panas, kita akan tumiskan terlebih dahulu ataupun goreng terlebih dahulu bahan-bahan bawang putih, cili jangan banyak sangat, anak-anak kadang-kadang bulan puasa ni, ya, tak tahan makan pedas. So, daun kari pun kita masukkan sekali. Kita gorengkan dia sehingga berbau harum. Dan bawang putih tu sedikit garing, ya. Nestem ni, ya, bukan sahaja orang kata boleh makan begitu saja, bersama bancuh dengan air panas. Boleh buat biskut, kan? Boleh juga masukkan dalam masakan. Bau ni sedap sangat. Okey, setelah kita punya bawang dan juga cili ni semua harum, masukkan sedikit gula, sedikit perasa. Perasa ni kalau tak pakai pun tak apa, ya, sebenarnya, tapi saya suka. Dan sedikit garam, jangan banyak sangat, secubit lah orang kata. Udang dulu lah. Okey, kita masukkan udang. Diikuti dengan nestem. Tu dia. Sebab kita masak banyak, ya, 1 kilo udang, jadi nestem dia pun kena banyak, 1 mangkuk nestem. Barulah namanya udang masak nestem, betul tak? Macam bau kuih raya apa dia. Okey, udang nestem kita pun dah masak. Bolehlah kita transfer dalam mangkuk. Ui, Masya Allah, nampak tu. Udang nestem mestilah nampak salutan nestem tu, ya. Dan namanya udang nestem, kan. Alhamdulillah, udang masak nestem kita pun dah siap dalam rancangan 30 hari bersama air tangan Haliza Maisuri. You all buka apa hari ni?